Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okey, pada 21 hari bulan 3 2025, tim 4 wheel dan aku ngikut kawan aku tumpang saja, geng 4 wheel ke hutan Lepar untuk kami santai-santai, piknik dan healing-healing di sana lah. Okey, masuk hutan Lepar hari Jumaat. Perjalanan kami pukul 00.00, perjalanan kami ke Pahang, ke Jengka. So saksikanlah video ni. Kami berkumpul di R&R Genting Sempah dulu. Okey, selamat menonton dan subscribe kawan-kawan. Assalamualaikum. RV pertama tempat berkumpul checkpoint di R&R Genting Sempah. Ni gambar-gambar saja, tak buat video. Dan kami teruskan, dah berkumpul semua, kami teruskan perjalanan ke hutan Simpang Lepar. Sudah sampai simpang, nak masuk ke hutan. Jam sekarang pukul 4 suku. Zaki buang angin Buang angin sikit. Tuing lulus sebelum naik bukit. Hilang dah nombor plate. Hilang dah nombor plate. Hilang dah. Ada je lah. Pajero. Pam. Cantik. Baju naik. Tempat base camp lama. Tayang ke sana. Slowly. Letak tayang kau slow je. Slow letak tayang kau. Dia letak tayang tapi tak banyak kan.
lagi. Serat sikit nak. Serat sikit. Serat sikit. Jahanam. Tadi tu tengok. Baju merah punya ada baik. Tengok orang depan. Ih. Orang depan. Dia ni tinggi belah sini. Slow. Kena ni. Slow. Slow, okay, slow. 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 Up, slow. Selamat. Cabut juga kena air. Ready, Papa. Oh, Papa lepas dia. Ready, Papa. Slow. Lari low. Dah kan? Dah. Cantik. Dia sebab satu lubang ni je. Kena ada tanda ni, satu lubang ni. Barricade. Pemandangan yang indah. Dah tengah hari dah ni weh. Tak sampai-sampai lagi. Ha? Kita follow je. Dah ikut tadi tu jet tu. Ngam tadi ah. Ikut kentak dia tadi dah ngam ah. Oh guys, kat situ ada ular tedung sela. Tengah-tengah mancing aku tak sedar. Besar tedung sela. Apa? Hari kedua kita berada di hutan lepas. Hari pertama aku banyak dan kawan-kawan aku banyak habis masa dalam perjalanan sebab jalan dah teruk. Lepas tu dengan sesat, dengan masalah lain-lain, kereta tersadai, kereta melekat. Oh, perjalanan pada pukul 4.30 pagi start masuk hutan. Pukul 2 baru sampai ke base camp. Bila sampai ke base camp tu, penat sebenarnya penat. Lepas tu pergi mancing.
belah petang. Dapat mancing petang, dapatlah 5-6 ekor ikan. So ni hari kedua. Pagi tadi aku dah pergi mancing. Ada dalam 14 ekor aku dapat. Tu campur-campur lah. Bila dah dapat, ikan tu dimatikan lah. Tak boleh, sebab aku tak ada oksigen untuk hidupkan. Matikan lah. Dan kita siang-siang simpan dalam peti ais. Peti ais konon. So hari ni petang, hari kedua pun turun mancing lagi. Umpan macam biasa, kita guna cacing sahaja. Mudah, benda mudah, kita guna cacing je. Okay kawan-kawan, nanti saksikan untuk mancing. Okay, hasil pertama, ikan temberas. Comel-comel aja, guna cacing. Mak guys, hujan lah. Lebat lah tu. Apa? Tapi orang kata kalau hujan-hujan ni ikan lapar kan. Kita try, tengok boleh dapat ke tak time-time hujan. Okey, ikan hasil kedua, tengas. Ngam. Makan arus deras. Cacing. Saiz padu, saiz dia. Padu. Saiz. Tak sempat nak record. Laju sangat dia tarik. Tak boleh nak record. Tarik ikan. Amat-amat padu perutnya. Sekali jut tak bawa. Dah tengok saiz abah pula tu. Saiz abah tu. Tengok. Saiz abah tu. Ingat saiz apa dia mancing? Saiz abah tu. Keadaan di campsite. Hasil untuk beberapa hari. Alhamdulillah. Untuk sehari suku. Cuba kau cari kelah, kau asingkan. Kelah. Last day mengemas barang-barang semua. Simpan balik. Mantap anak muda. Tak. Okey bang, macam mana trik kita? Memang bagus. Melahirkan generasi yang pencinta alam. Ya. Bila mencinta alam, kita jangan buang sampah mata-rata. Nikmatilah keindahan tak alam. nak bawa balik sampah, bakarkan dia. Keindahan alam untuk generasi yang akan datang. Ya. Siap-siap. Siap. Aduh, apa ni? Kita punya penternak. Kita nak berjaya. Kita punya penternak. Aku memang suka simpan apa ni. Tu dia cara-cara untuk mengoksigenkan. Oksigen ni pun tak tahulah berapa satu tong ni. Sekarang 500 ni lah. Ni satu tong ni. Dia ingat murah. Ingatkan aktiviti mancing mahal, punya benda binatang ni pun mahal juga. Beli ikan mahal. Oh, beli ikan mahal. Kena adap Banyak lagi ni. Korban sikit lah. Penuh. Kemas.
tali. Okey, sudah settle. Bawa full set tadi. Keluar mineral pun penuh lagi. Kita tahu lah. Semua senang access lah. Senang access. Di belakang tu siapa? Aku lah. Ke aku depan kau. Okey. Amin. Okey, sampai base camp yang pertama hari tu, yang dulu tu. Sekarang mau buat kerja untuk balik-balik. Ada lagi nak kena tempuh sungai-sungai yang nak naik bukit ni. Macam mana nak kerjakan? Balingan batu untuk trek kita. Okey. Jeb kena cuba dulu. Sekejap kena cuba dulu. Nampaknya kita jet pun tak lepas. Macam mana gayanya kita pun tak tahu. Bukan daya yang kereta standard tu apa tak buat kan. Nampak gayanya kita kena bersih sesuatu yang lain. Mungkin dia kena kata nak lepas pokok jambatan. Ini pun dah tak lepas. Tak tahulah macam mana gayanya. Kita cuba jet pun cuba tak lepas kau. Tayar depan lepas, tayar belakang tak lepas. Cara mendebang pokok untuk jambatan. Terpaksa. Macam mana belum? Apa nak dikata? Susah nak cakap. Susah nak gambarkan. Yang tayar traktor pun tak naik-naik. Itulah masalah ni. Ke-11. Tengoklah. Pokok sedia ditumbang. Oh, jadi Woo! oh, nasib baik. Dia hempak jigsaw. Hempak oh. Tahu? Potong kayu untuk buat jambatan. Kita kena buat jambatan. Terpaksa apakan daya. Kerjasama. Woo! Pasir. Ini belakang kemalangan dia. Mantap. Rem terbuka. Tersangkut dah kereta. Ada apa?
kena towing lah. Jet towing kereta Max. Oh, riwa balik, betulkan balik. Betul balik. Penuh kereta. Nak naik satu nak kena ngejas balik jambatan. Jambatan saya kena ngejas. Kayu sangkut kat tayar. Nak potong kayu dulu. Kita guna kepakaran pemotong kayu. Sikit. Melekat. Okey, kembali untuk buat jambatan balik. Jambatan dah habis punah. Hampir siap jambatan baru. Selepas dipunahkan. Sikit. Dia dah basah situ. Kat atas tu, tayar atas. Openg pun dah tak tahu nak kata apa dah. Penat. Berapa jam kat sini saja ni? 11, 12, 1, 2, 3 jam. Kat sini 3 jam. Yang masa pergi pun dah 2 jam lebih. Untuk orang jambatannya ni. Okey, towing. Okey, Pajero pula. Kedua terakhir. Tunduk sikit, tak nampak. Mantap Pajero. Bismillahirrahmanirrahim. Yang last. Coba. Cas. Masa bila dia buka bumper tu? Ha? Bumper belakang. Masa bila dia buka? Ha? Ke dah hanyut tadi? Ha? Bumper dia belakang. Mana pergi? Towing.
Macam biasa kena towing. Jalan dah licin. Jalan dah licin kena towing. Boleh ni? InsyaAllah boleh. Yakin boleh. Tak ada. Ibat. Jauh sikit, jauh sikit. Syabas, syabas. Tepuk tangan. Buka yang ni dulu, buka yang ni dulu. Jangan lepas, jangan lepas. Buka yang ni dulu. Buka tali dulu sini. Alhamdulillah. Okey, semua kereta sudah lepas naik pada bawah tu. Rindu. Antara kereta-kereta yang hadir. Jalan berlumpur. Selamat kereta oren. Lumpur pun macam tak ada apa. So, kereta port ni ada masalah brake katanya. Ini dah main road dah. Depan ni ada satu sungai lagi kan. Situlah nak cuci-cuci kan. Masuk gelap, keluar gelap. Keluar gelap ni. Masa kita cross sungai siang ke malam? Gelap lagi. Gelap lagi. Cross yang ni gelap lagi. Gelap dah. Selamat lah sempat semayang maghrib dengan isyak. Okey, Assalamualaikum. Tadi pukul 10 tadi dah keluar ke Jalan Tar. Lewat oh. Lepas tu pukul 10 lebih cari kedai makan, makan dulu. Dalam dekat pukul 12 rasanya baru balik ke KL. Sekarang dah berada di KL pukul 3 pagi. Alhamdulillah selamat semuanya. Selamat sampai. Tiada kemalangan. Okay, video untuk kali ini saja daripada aku.